Nak kumpul duit RM9,000 untuk beli 3 item ni, 2 keping 5 gram dan 1 keping 1 dinar, ataupun layan je lah account Gap, simpan sikit-sikit dalam tu kemudian baru keluarkan. To be honest, dua-dua pun okey. Cuma kalau kita kumpul duit dulu, yang pertama, kita dah berjaya kumpul RM9,000. Rupanya harga emas dah berbeza. Jadi RM9,000 itu dah tak cukup dah untuk dapatkan 3 item ni. Kedua, of course, terguna pula sikit-sikit duitnya. Tak ada nak cukup RM9,000 dah guna sikit. Bila dah guna sikit, akhirnya tak cukup-cukup RM9,000. So, duit tak ada, emas pun tak dapat. Kalau kumpul emas pula, yang pertama, of course emas akan dapat. Dan yang keduanya, duit tuan puan pun selamat. So, bunyi macam bias kan, tapi itu pun realitinya. Account Gap ni, kita boleh simpan emas sikit-sikit dan kemudian kita boleh keluarkan emas-emas yang kita nak. Kalau katakan dah ada 1 gram dalam account Gap, nak keluarkan 1 gram pun boleh. Tapi kalau nakkan 3 item ni, kenalah tunggu cukup gram emas ni dulu, baru boleh keluarkan. So bagi mereka yang nak capai matlamat dengan simpanan emas, boleh menabung emas melalui platform akaun emas Gap. Boleh hubungi saya untuk saya guide sebaiknya, atau follow step yang ada dekat pin video.